Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, pohon papaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Muhammad Syamil Rifki bin Mazlan dan berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik SK Catin yang terletak di Kuantan, Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 4007. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku cerita. Manakala cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Dalam video ini, saya merasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah novel yang pernah saya baca yang berjudul Akukah Kapten. Dalam novel ini, terdapat banyak isi menarik. Jadi, ayo kita dengarkan. Buku ini hasil karya oleh penulis wanita yang bernama Nur Hadani. Ia diterbitkan pada tahun 2010 oleh Blue Tea Publication Sdn Bhd. Buku yang menarik ini mempunyai 92 halaman bercetak dan di dalamnya terdapat 8 bab yang menceritakan tentang kesungguhan dan kegigihan seorang pemain bola sepak sekolah yang mengharungi onak dan duri sehingga mencapai kejayaan buat dirinya dan pasukannya. Ia berharga RM8.90 untuk di Semenanjung dan RM9.90 untuk Sabah dan Sarawak serta mampu dimiliki oleh pelajar seperti saya. Tema utama yang terdapat dalam novel yang menarik perhatian saya ini ialah yang pertama, sikap yang tidak pernah mengenal erti putus asa. Yang kedua, semangat kerjasama yang kuat dalam pasukan. Dan yang ketiga, nilai persahabatan yang berlainan agama. Jalan cerita mengenai novel ini sangat menarik kerana ia mengisahkan tentang seorang pelajar selaku pemain bola sepak sekolah yang bernama Wira. Wira merupakan latihan kedua sebagai kapten yang menggantikan Thaqif yang tidak berupaya menjalankan tugas sebagai kapten akibat kecederaan yang serius di kaki. Disebabkan insiden itu, Wira dilantik sebagai kapten Raja Wali FC. Cikgu Hisham, Cikgu Raif dan Cikgu Hafizal yang bertanggungjawab melantik Wira sebagai kapten. Tanpa disejari Jazli, dia tidak berpuas hati dengan tingkah tersebut. Segala tumahan, cemuhan, hinaan dan sindiran yang dilemparkan kepada Wira, tetapi dengan semangat yang kental dan hati yang tabah, bagi semua itu tidak melunturkan semangatnya, malah menjadikannya pencetus semangat dan dorongan untuk terus berusaha dan tidak berputus asa. Maka tibalah masa kedua-dua pasukan iaitu Raja Wali FC dan Gemah Sakti FC untuk beraksi di padang. Dengan semangat juang yang tinggi dan usaha yang berterusan, kemenangan berpihak kepada pasukan Wira iaitu Raja Wali FC. Pengajaran daripada cerita ini menggambarkan Wira seorang yang tidak pernah berhenti berputus asa dan semangatnya yang kuat membawa kejayaan buat dirinya dan pasukannya. Sekian, terima kasih.